Duro Plus. Assalamualaikum. Nak tahu tak? Semua video di Duro Plus bermula dengan bismillah. Alhamdulillah. Let's roll. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Wah, apa ni adik-adik? Nampak sedapnya. Ada mangga, pulut dan dituangkan santan. Rasa lapar lah pula. Yang ini kita panggil pulut mangga. Apa kaitan dengan episod pada kali ini? Tunggu sampai habis. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Surprise Slimy. Tadi adik-adik dah tengok pulut mangga kan? Apa kaitan dengan episod kali ini? Apa-apa pun sebelum mula, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Jom kita mulakan episod pada kali ini. Tada! Inilah barang-barang kita pada hari ini. Kita ada slime berwarna jingga, buah mangga, manik hitam dan putih, foam berwarna putih dan juga bahan utama kita, slime berwarna putih. Inilah tema kita hari ini, mangoes and sticky rice, iaitu pulut mangga. Sekarang kita buka dulu slime yang berwarna putih. Nak tengok macam mana tekstur dia. Teksturnya likat seperti pulut lah adik-adik. Tarik slime. Memang rasa puas hatilah dapat main slime ni. Sekarang kita buka pula slime berwarna jingga ni. Tekstur dia berlainan sikit daripada slime putih. Bau juga seperti buah mangga. Sekarang kita nak campurkan slime dengan foam untuk jadikan tekstur buah mangga yang sudah dipotong-potong. Sambil kita bermain ni, jangan lupa baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah siap dah pun slime kita yang dicampurkan dengan foam. Sekarang ni kita tinggal letak atas slime berwarna putih. Macam ada yang kurang lagi lah dekat pulut mangga kita ni. Agak-agaknya apa ya adik-adik? Sekarang nak nampak lagi menarik, kita hiaskan dengan manik. Manik kita ni ada warna hitam dan putih.
Ramadan ini. Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini jom cipta kisah kita sendiri. Kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Dunia Plus. Tonton percuma sekarang. Tada! Barulah lengkap kita punya pulut mangga. Sekarang kita hias dengan letakkan buah mangga pula. Cantik kan? Jadi sekarang kita nak campurkan kedua-dua slime ni untuk tengok apakah hasil yang akan kita dapat. Barulah namanya main slime. Kita picit-picit slime ni. Bawa dia pusing-pusing. Lepas tu tarik lagi. Uli-uli macam kita uli tepung. Selesai. Sekarang kita nak masukkan slime ke dalam bekas. Tada! Inilah hasilnya selepas kita campurkan ke semua sekali. Menarik kan adik-adik episod kali ni? Baiklah, itu sahaja untuk episod kali ni bertemakan pulut mangga. Slime kali ni berbau wangi. Slime jingga tu berbau buah mangga tau. Jadi kali ni kita belajar tentang dua tekstur slime yang berbeza. Dan bila digabungkan menjadi satu tekstur yang lain juga. Baiklah, jumpa lagi dalam channel Surprise Slimy pada episod yang akan datang. Bye! Belum subscribe lagi? Ya! Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe tau. Ramadan ini. Bersedia untuk kisah yang boleh buat satu family meleleh air mata. Allah yang satu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Nabi Muhammad ialah sebaik-baik manusia. Ramadan ini jom cipta kisah kita sendiri. Kita ajak keluarga kumpul pahala berganda-ganda. Semoga Allah terima amalan kita, insya-Allah. Dunia Plus. Tonton percuma sekarang.